Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memang saya juga amat terkejut dan amat kecewa dengan keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang membenarkan rayuan Sister in Islam ataupun SIS yang telah memohon, yang telah mencabar fatwa Majlis Agama Islam Negeri Selangor kerana SIS ataupun SIS ni nampaknya amat gelojoh dengan sifat liberal dan fahaman pluralismnya. Jadi keputusan hari ini yang dipengerusi oleh Ketua Hakim Negara Tun Maimun berdasarkan kepada majoriti 3-1. Artinya ada 4 hakim. 1 hakim menentang, maknanya menolak permohonan SIS, tapi 3 menyokong. Dalam 3 itu ada 1 hakim yang bukan beragama Islam. Jadi masalahnya, bila hakim itu bukan beragama Islam, ianya membabit perkara Islam yang berkaitan dengan akidah. Sudah pada tentu adalah lebih wajar kalau semua hakim itu orang Islam. Walaupun ianya kes di mahkamah sivil, tapi biarlah hakim itu semuanya orang Islam supaya kita dapat keputusan yang memuaskan, yang boleh diterima. Tetapi salah seorangnya bukan Islam. Jadi dengan keputusan ini, dianya memberi implikasi yang amat serius. Artinya Islam akan terus tergugat. Tergugat dalam arti kata, selepas ini banyaklah lagi timbul masalah. Kerana keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini disebut dari segi teknikal, iaitu SIS ni adalah sebuah syarikat, bukan individu. Jadi maknanya syarikat ni tak ada nyawa, tak boleh bergerak. Jadi yang dihujahnya ialah individu. Saya nak bertanya, dengan pemikiran saya harga 10 sen ni nah, saya nak tanya, selepas ini saya percaya banyak lagi keputusan-keputusan Majlis Agama Islam ataupun fatwa-fatwa negeri dan fatwa kebangsaan mungkin akan dicabar. Sebab bila disebut SIS itu sebuah syarikat, ianya bermakna semua organisasi, semua pertubuhan sekarang ini boleh buat apa saja yang bertentangan dengan Islam dan dianggap tidak bersalah dan tidak melanggar fatwa, kerana ianya bukan individu. Ini pelik betul ni. I just don't understand. Saya betul-betul tak faham. Jadi oleh itu, kesan daripada keputusan ini amat serius. Dan saya minta semua NGO Islam, khususnya NGO Melayu tiba banyak juga, tapi Melayu yang tak faham Islam pun ramai juga. NGO Islam yang faham Islam dan parti-parti politik yang prihatin dengan Islam, terutamanya Parti Islam se-Malaysia, PAS, kerana PAS ni tunjang perjuangannya ialah untuk menegakkan syiar Islam. Ini isu yang terpaksa dipikul oleh Parti Islam se-Malaysia, PAS. Dan selain daripada itu, saya nak minta Majlis Agama Islam Negeri Selangor membawa perkara ini untuk mendapat ampun perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, agar Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor
membawa perkara ini ke mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Sebab perkara Islam ini di bawah Majlis Raja-Raja Melayu. Dan di bawah Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong, dan di peringkat negeri di bawah Raja-Raja. Jadi sebab itu saya minta perkara ini disegerakan, dan di bawah Majlis Raja-Raja Melayu ada Jawatan Kuasa Hak Ehwal Islam yang sekarang ini dipengerusikan oleh, tak silap saya, Sultan Perak. Sebelum ini Sultan Selangor. Supaya perkara ini diambil tindakan segera, dan pada masa yang sama elok sangat Majlis Agama Islam Selangor membawa perkara ini untuk mendapat semakan kehakiman. Sekali lagi. Jadi saya amat berduka cita dan sedih sungguh sebab kita menghadapi banyak masalah berkaitan dengan kita umat Islam ni. Tak habis-habis, termasuk perkara yang membabitkan soal akidah. Dan masalahnya banyak ditimbul oleh kita orang Islam. Orang Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Tapi masalahnya ada Melayu yang kulitnya Islam, tetapi tidak menghayati dan tidak memahami Islam sebenarnya. Setidak-tidaknya, kalau tak faham pun, tak bersetuju pun, kalau kulit tu kulit Islam, tahu menghormati agama, tidak ada pala ingat kalut. Tak payahlah nak hura-huri. Nak tunjuk kat siapa ni? Nak tunjuk kelebihan kat siapa? Sebab itu saya minta jadikan isu ini satu lagi kekuatan untuk penyatuan umat Islam bagi mempertahankan Islam, agama Allah yang Maha Suci ini. Terima kasih. Okey.